Korang mesti tengah mood raya haji lagi kan? Nak-nak lagi daging korban penuh dalam peti air. Tapi biasanya lepas makan baru kita teringat, banyak lemak ke ni? Jangan risau, hari ini saya Dietitian Akila nak kongsikan 4 tips mudah untuk makan daging korban tanpa rasa bersalah. Yang pertama, pilih bahagian daging yang kurang lemak. Antara bahagian daging yang lebih sihat ialah bahagian daging batang pinang, top side dan juga rumstick. Bahagian-bahagian ini dia padat dengan otot, kurang lemak dan sesuai untuk anda yang nak jaga kesihatan. Yang kedua, cara masakan pun penting. Elakkan cara masak seperti bergoreng dan juga masak lemak, dan kita boleh ganti dengan cara yang lebih sihat seperti bakar, panggang ataupun rebus. Contoh, daging bakar cecah air asap. Kan sedap, simple dan juga sihat. Yang ketiga, buang lemak yang nampak. Sebelum kita masak, kita kena pastikan kita potong dan buang lemak putih yang ada pada daging. Nampak simple, tapi benda ni boleh kurangkan banyak kalori. Tips yang keempat, seimbangkan pinggan anda. Jangan kita fokus dekat daging je, tapi kita kena tambah juga sayur-sayuran seperti indang ataupun salad dalam pinggan kita. Barulah badan kita dapat nutrien yang seimbang. Jadi, kita bolehlah makan daging dengan tenang raya haji ni kan? Yang penting, makan kena berpada-pada. Barulah badan kita sihat. Suka tips ni? Jangan lupa follow Mega Kuliah Informasi, like, komen dan share video ni.